Dan kemudian karakter yang paling useless sekali dalam season 3 ni, saya rasa bukan season 3 lah, Squid Game tu sendiri. Guys, season 3 Squid Game baru saja keluar dan saya rasa season ini adalah season yang paling jahanam pernah saya tengok. Saya sangat-sangat suka Squid Game tau. It's a very good concept. Saya boleh iktirafkan Squid Game season 3 ni sebenarnya Squid Game 2.5. It's not even season 3 pun. Saya memberi amaran dekat korang bahawa video ni memiliki spoiler. Ada perkara-perkara yang saya akan bagi tahu dalam filem ni. Kalau korang tak nak tengok, korang boleh swipe lah. Baik, season 3. Apa yang kita boleh borakkan pasal season 3 ni? Sebelum ni kita nampak kesungguhan player 456 untuk membongkarkan siapa yang mencipta Squid Game ni. Apa matlamat dorang dan dia nak menghentikan apa yang dorang dah buat ni. Bagus. Okay, macam mana saya nak cakap season yang ketiga ni? Ada 3 benda lah. 3 benda yang saya tak berkenan sangat-sangat untuk season yang kali ni. Plot dia. Macam saya cakap tadi, dia sambungan straight daripada season kedua. Dan season yang ini, saya dapat rasa dia rush tau. Laju. Pacing dia laju. Saya bukan nak kata diorang tak ada character development ke apa. Ada, itu season sebelumnya. Straight up dia nak settlekan semuanya. Habiskan terus season yang ni kan. Sebab kalau korang perasan, the first season ada 9 episod. Season kedua ada 7. Season ketiga ada 6. Tapi cuma games yang kali ni untuk season yang ketiga ni, ada satu game yang saya suka, iaitu yang lompat tali tu. Dia betul-betul mendebarkan. Saya cakap spoiler kan? Okay, saya beritahu lah. Lepas tu player dua-dua lahirkan anak. Best lah. The conflict yang ketiga ni saya suka. Lepas tu benda yang kedua saya tak berapa berkenan sangat adalah how they treat sesetengah karakter dalam filem ni tau. Ada setengah yang bagus. Contohnya kematian si Bomong tu. Yang tu memang betul saya lega lah. Saya bersorak kot bila saya tengok tu kan. Saya ucap, yes, mati kau setan. Player 456, korang dah build up dia dari awal season kedua, akhir season pertama, yang dia betul-betul nak tumpaskan, nak jatuhkan benda ni apa semua. End up lastly dia, saya tahu ada makna di sebalik kelakuan dia tu, tetapi perjuangan dia tu je lah. Perjuangan dia di season 2. Season 3 dia just try to survive. Sayang. Saya ingatkan mungkin ada final confrontation antara dia dengan Frogman kan. Like the final confrontation berdepan ke apa ke. Tapi dan kemudian karakter yang paling useless sekali dalam season 3 ni, saya rasa bukan season 3 lah, Squid Game tu sendiri. Detektif tu useless as shit. Season 1 nampak okay, kau nak kenal abang kau nak cari abang kau sampai kau ditembak dan jatuh ke gaung tu lah. Okay, season kedua pula nampak yang kau ni dah kumpulkan geng untuk cari pulau tu, cari abang kau apa semua. Season ketiga is damn useless. Hang tak ada pun, tak ada beza. Dia tak ada beri efek langsung dekat filem ni. Dan yang ketiga pula adalah The VIPs. Antara the worst acting yang pernah aku tengok. Dialog cringe, lakonan kayu. Depa ni siapa lah pelakon ke? Asal macam teruk sangat orang pelakon ni. Diorang set up kan VIP ni sebagai satu entiti yang dia pengawal. Maybe they are the final villain. Buka satu-satu, maybe ada plot twist yang sebenarnya player tu lah VIP tu ke apa benda ke, I don't know lah. Tapi sampai ke akhirnya bullshit. Dan bercakap pasal akhir ending lah, kau ada tunjukkan Cate Blanchett jadi the recruiter kan. Dan dia set up kan Squid Game USA punya. USA nak buat Squid Game kan. Apa ke benda ni? Saya tak berkenan untuk season 3 ni. Kalau ranking season 1, 2, 3, saya letak season 3 ni memang paling last lah. Season 2 saya suka macam mana player 456 ni dia nak bongkarkan semua. Dia tubuhkan team rebel dia menentang Pink Soldier apa semua kan. Frogman pula jadi one of the players yang dalam ni. Permainan baru yang diorang introducekan pun memang sangat-sangat best. Saya suka yang game 5 peringkat tu tau. Kita nampak time tu dia tak ada
bermusuhan antara satu sama lain tau. Semua sokong dorang kena menang. Like literally semua. Dan di tempat yang pertama, semestinya season pertama. Konsep-konsep dorang, permainan dorang bermula dengan first game dorang, saya tak sangka dia akan jadi macam tu. Dan kemunculan 001. Kita nampak dia macam satu orang tua yang awak masuk sini ada macam tu tau. Tapi rupanya dia lah yang menciptakan semua ni. Itulah yang sparkkan satu dunia punya fenomena Squid Game ni. So itulah dia saya punya, saya tak boleh kata review sebab dia bukan review sangat pun. Ini apa yang saya punya perasaan, saya punya rasa, saya punya tanggapan selepas tengok the third season. So tapi apa pendapat korang? Adakah korang suka season yang ketiga ni? Cuba korang bagi tahu review korang. Dan adakah korang tertunggu-tunggu untuk the next installment of Squid Game? Apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.